Salam sejahtera dan salam madani. Saya Ashri Prasad melaporkan secara langsung dari Gelangan Bola Keranjang bagi pertandingan Bola Keranjang MSSD Seremban 1 dan Seremban 2 bagi tahun 2026. Kejohanan ini menghimpunkan pasukan bola keranjang sekolah-sekolah terbaik daerah untuk merebut gelaran juara tahun ini. Pertandingan ini berlangsung selama 3 hari, bermula dari 7 April hingga 9 April. Dua kategori di pertandingan termasuk kategori lelaki dan perempuan. Semua pasukan menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi dan persaingan yang sangat sengit. Setiap pasukan mempamerkan kemahiran kawalan bola, strategi permainan dan kerjasama berpasukan yang cemerlang. Majlis diteruskan dengan ucapan perasmian penutupan yang telah disempurnakan oleh Wakil PPD Seremban Tuan Haji Hasni. Dalam ucapannya, beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan program serta mengucapkan tahniah kepada para peserta atas komitmen dan pencapaian yang ditunjukkan. Majlis penyampaian hadiah diadakan bagi meraihkan para pemenang untuk setiap kategori pertandingan peringkat daerah Seremban 1 dan Seremban 2. Secara keseluruhannya, pertandingan bola keranjang MSSD 2026 bukan sahaja mencukik bakat baharu, malah mengeratkan hubung antara sekolah-sekolah daerah ini. Saya Ashri Prasad melaporkan dari Kru Vex. Sekian, terima kasih.